mengenai tahap kemiskinan di Sabah. Menurut kajian Jabatan Perangkaan, tahun lalu sahaja Kota Marudu, Pitas dan Tongon adalah 3 daerah yang mencatatkan taraf kemiskinan yang tertinggi di seluruh negara. Pastikan kita dengan cepat mengurangkan jurang infrastruktur di 8 daerah termiskin yang saya sebut tadi, peruntukan sebanyak 468. Inilah ladang nenas terbesar di Sabah. Ladang nenas ini sebesar 500 ekar di Kampung Gana, Kota Marudu. 500 ekar tu boleh dikatakan bersamaan 6 kali saiz Stadium Bukit Jalil. Dan ladang nenas ni mula beroperasi pada bulan Ogos lepas. Dekat sini ada seramai 450 peserta Apiat Intan yang berasal daripada golongan B40 dan juga miskin yang duduk di sekitar Kampung Gana ini. Nenas yang ditanam dekat sini adalah jenis nenas MD2. Nenas ni mengambil masa dalam 15 bulan untuk menghasilkan buah. Dan bulan ni peserta pun dah mulakan proses tuai. Dijangka pada musim pertama ni peserta akan tuai sebanyak 2,500 tan hasil nenas. Nenas ni akan dijual kepada pasaran tempatan dan juga kepada Rompan Integrated Pineapple Industry RIPI. Di sini peserta dapat mencana RM2,000 sebulan, tapi itu tidak termasuk lagi dengan bonus yang mampu mencecah RM15,000 satu musim. 1 kilo nenas MD2 ni bersamaan RM6 di pasaran. Jika mereka dapat capai target 2,500 tan, hasil yang diperoleh itu dapat mencapai RM15 juta. Jadi next ladang apa pula kerajaan patut buat?